Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Hidayat. Hari ni aku tak tahu apa aku buat dekat sini. Sini dekat Padang Kawat kat istana. Sepanjang hidup aku lah, hampir 22 tahun ni hidup, aku tak pernah jogging tau. Tapi hari ni insyaAllah lah, pagi ni kita akan jogging round, maybe dalam 2 ke 3 round istana kot, tak pasti. So insyaAllah, tengoklah apa dia ni. Aku tak tahulah apa aku buat pagi ni. Yelah, memanglah aku jogging. Tapi itulah macam aku cakap tadi, buat pertama kali. Hari ni pula hari Jumaat, nak jadikan rutin, bergantung juga nanti. Kita cuba. Untuk pertama kali ni, sini. Ah? Untuk hari ni, so far bagi aku lah, ramai juga yang join. Ni dan dia motor kat bawah tu, baru parking kereta. So bagi aku ramai jugalah hari Jumaat. Biasakan kalau ramai hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Jumaat pun not bad lah, ramai juga. Aku tadi banyak bercakap sebab nak kena jaga, nak kena kawal pernafasan. So korang tengok je lah aku jogging . Agak penat. Setahu aku yang dimaklumkan 2 round untuk istana kita boleh dapat dalam 2 km. So untuk permulaan jogging dalam 3 km, InsyaAllah. Tipu tak penat. Dalam penat tu normal lah. Kita nak keluarkan peluh, penting keep consistent. Dia naik basikal ni, tak acik. So guys, ini pintu depan istana. Istana di Kuala Kangsar. So kita punya track, kita akan keliling istana. So aku sikit lagi untuk cukupkan 3 kilo, InsyaAllah. Berkilat je peluh. So sikit lagi kita akan start jogging balik untuk ke penamat, bagi mencukupkan 3 km, bagi 2 pusingan istana. So insyaAllah kita akan mulakan. Bismillah. So guys, alhamdulillah kita dah settle untuk 2 pusingan istana. Berkilometernya 3 km around 2 pusingan. Alhamdulillah. So sekarang kita nak reskan kaki. Kita akan pusing 2 ke 3 kali pusingan tapak parking. So untuk baju, bang, janganlah lenjun. Sebab aku memang jenis cepat keluar peluh. So aku kalau lari 100 meter pun macam ni juga peluh mat. Cuma ni aku ada berjalan
ada jogging. So dia agak kurang sikit lah. Tapi insyaAllah minggu depan kalau aku free untuk hari ni, sebabkan bos aku yang ajak. Kalau aku sendiri mungkin tidak lah, sebab aku satu Ahad pun busy. Cumanya kalau ada masa aku terluang satu Ahad, insyaAllah tempat yang sama, waktu aku akan cuba awalkan lagi dan aku cuba buat lebih pada 2 pusingan lah, insyaAllah. So agak berkicap jugalah dia punya lenjun, tapi so far bagi aku boleh lah untuk, yalah, untuk kali pertama aku jogging. Tak pernah aku, memang aku ada niat jogging, tapi takkan terjadi, hanya sekadar kata-kata. Allah, cuma hari ni alhamdulillah lah. Sebab semalam pun bos ada ajak, mula ingatkan nak ajak-ajak ayam je. Tapi bila aku fikir balik, bila lagi nak sihatkan badan kan. So hari ni tercapai jugalah untuk aku berjogging around 3 km. InsyaAllah kita akan teruskan pada next week kalau tak ada apa-apa hal. Kalau ada juga aku tak tahulah bila aku nak jogging, terpaksa aku minta cuti lah kot. Tapi insyaAllah aku akan cuba sedaya upaya untuk weekend aku akan jogging. Kalau tak bukan dekat Istana Kuala pun dekat area rumah aku lah. Sana ada satu tapak parking tu agak luas. Cuma aku tak tahu berapa kilometer kalau aku pusingan, 2 pusingan. Cuma kalau Kuala ni, yelah lepas aku jogging, aku boleh pusing-pusing sekejap kan. Area Kuala boleh singgah makan. So sekarang ni aku tengah tunggu lagi 3 orang staff. Salah seorangnya bos aku sendiri. Dia bersuara aku jogging. Sebab yelah perempuan, kalau terlalu jogging peluh, sekarang masuk kereta berbau. So diorang memilih untuk breastwalk, macam aku memilih untuk jogging. Sekarang ni aku nak rehat dulu, tunggu bos. Lepas tu tengoklah, aku rasa tak tahu lagi ada sambungan ke tidak. Kemungkinan aku akan stop video kat sini je. So kalau akan stop, aku akan tutup lah. So thank you yang mana masih menonton. Support lah new YouTuber. InsyaAllah aku akan sambung konten seterusnya. Tak tahu lagi bila. InsyaAllah kalau aku ada idea, aku akan post lah, InsyaAllah. So thank you so much. Jangan lupa like, subscribe. Boleh komen lah kalau kata korang nak konten apa, aku akan cuba buat lah, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Wah, belum habis lagi. Sabar. Sementara tu, apa susah? Pergilah like dulu, pergi subscribe dulu. Lepas tu baru sambung tengok balik. Okay, jom sambung. Aku sebenarnya bosan, aku tak tahu nak buat apa. Sebab aku tak tahu bos aku dekat mana. Kalau aku naik motor tadi, bila aku pusing tengok bos kat mana kan. Masalahnya tadi aku join aku punya bos dengan pegawai naik kereta. Sebab senang, naik satu kenderaan. 4 orang pun muat satu kereta. Sekarang ni tengah tunggu diorang habis. Sebab yelah, berbeza lah jogging dengan berjalan. Jogging laju sikit, kalau berjalan ni slow-slow. Aku pun tak tahu aku nak borak apa. Aku tak ada nak berapa idea sangat. Tapi aku cuba untuk berborak, untuk memanjangkan masa konten. So sekejap lagi mungkin nak singgah makan untuk sarapan pagi. Itulah sarapan pagi ni aku cuba untuk makan telur separuh masak dalam 4 biji macam tu. Tengoklah macam mana. Hari mungkin aku akan minum lemon suam kot, untuk nak naturalkan balik, untuk nak detox balik. So doa-doa lah supaya aku dapat turun beberapa kilo, insyaAllah. Aku nak cakap apa lagi aku tak tahu. Tengok je lah apa aku buat. Aduh, kira okey sebab cuaca pagi ni around pukul 9, dia tak berapa nak panas lagi. Betul lah, hari ni sebab start ni tadi dalam pukul 8. Starting dia aku breastwalk je, around aku rasa dalam 100 meter lebih, dekat 200 meter. Tapi itulah, aku pun tak sure. Aku tak tahu apa aku cakap. Aku banyak merepek je ni.
Nak menunggu bos ni. Aku tak tahu dia area mana. Tapi aku nampak ada seorang, macam seorang staff gym ni. Woo! Aduh. Ada kalau korang perasan tadi gym ni. Itu seorang staff. Dia malam semalam kat pukul 12, kat Sungai Buloh lagi. So tak tahulah pukul apa dia sampai rumah. Ni tengah rehat sekejap. Tunggu bos. Aku banyak kali ulang. Aku cakap tunggu bos, tunggu bos. Tak tahu dah berapa minit dah. Sebab perancangan untuk jogging atau breastwalk ni 8-9. Kita tengok, kita tunggu. Kita tunggu berapa lama lagi. So, aku mencari tempat teduh. Dia matahari dah mula muncul. So, aku rehat lah sikit-sikit. Macam mana biasa aku cakap, aku tengah tunggu bos aku. Sebab dia berjalan. Aku rasa tu dia bos aku. Aku dah nampak dah kemunculan bos aku. Kat 10 minit lebih kot. Dia tak sampai 10 minit tunggu. So, aku rasa lagi 2 minit dia akan turun bawah. Aku tak tahu apa aku nak borak. Tapi aku harap korang dengar suara aku jelas lah sebab aku dah pakai mic kan. Yelah, aku pun pakai mic ni, aku tak tahu lah ni kali keberapa aku pakai mic. Yelah, sebab content first yang aku pakai mic ni aku rasa aku buat behind the scene iklan raya. Itu first aku pakai untuk mic ni lah. So ini aku rasa ni second content. Aku rasa aku banyak diam content ni. Aku boleh ingat bos tadi dah nak berhenti. Rupanya dia sambung. So tadi aku dah jogging, ni aku nak breastwalk je lah. Mesti yang satu pusingan. Aku tengah tunggu bos aku kat depan tu. Nampak ke? Ada 3 orang. Sini. Tengoklah sini lagi. Depan tu. Nak berlari, penat dah. Tapi aku cuba untuk breastwalk lah, 1 round. Ini pintu belakang istana. Sekejap. Tadi aku tunjuk pintu depan. Ini pintu belakang istana. Tapi apa-apa ada istiadat ke, semua kenderaan dia akan ikut belakang ni lah. Sebab depan sana kemungkinan akan jam. So apa-apa pun memang dia orang akan ikut belakang ni. So memang agak cantik lah design dia. Design istana. Daulat tuanku. Aku tak tahu apa aku buat. Kalau korang boleh tengok, aku rekod pokok. Aku cubalah untuk jadi konten macam orang lain kan. Lighting oh ya Allah. Aku tak tahu apa aku buat lagi. Macam apa ayat aku bagi tahu tak tahulah. Lah aku rekod pokok tadi kan. Boleh tengok tadi. Yalah aku nak mencuba jadi content creator. Taklah aku kita cuba kan. Kata apa, main jadah wajadah, barang siapa yang usaha dia akan berjaya. So aku akan cuba usaha lah, InsyaAllah. So yang sebetul-betulnya bukan setakat 3 km. Hari ni aku dah akan selesaikan 4.5 km. Sebab aku dah pusing 3 kali. Tadi 2 kali aku berjogging. Dan ni 1 round aku breastwalk. Sebab kalau aku seorang tadi bosan juga. Tapi kira okey, aku buat 2 round jogging, 1 round breastwalk. Kami bangga. So kami berempat je hari ni.
Berkicap Fajan. Peluh. So guys, ini baru betul. Aku akan buat penutup. Subscribe. Bantu like. Tu korang bolehlah share kat kawan-kawan korang kalau ada idea. And bolehlah suggest kat aku untuk buat konten apa. Dan aku akan cuba untuk pertimbangkan. InsyaAllah. So, thank you so much yang mana yang menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.